beri pun Tuhan tak tengok dah hari kiamat. Nampak? Kalau kita tak berterima kasih, jarang orang terima kasih. Kita buat balik benda-benda, buat balik sikmak dia kata terima kasih bang beli nasi lemak hamba. Ada rumah kata gitu? Ada. Nah, dah kalau buat balik loket, buat balik cicing sebetul dia kata terima kasih. Ada. Ambil gitulah, biung-biung berdebar pakai. Nah, tak pernah kata terima kasih. Beri pitih pun tak kata terima kasih. Nak jaga dia makan pakai tak kata terima kasih. Dalam satu hadis daripada Imam Tirmizi meriwayatkan Nabi pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkur li zawjiha atau kama qala. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan pandang seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suami dia. Tuhan tak tengok hari kiamat lagi. Nah, ini terima kasih. Lagi banyak dengki mendengki, sedeki nah. Berdeki. Deki ni sakit hati nah, dia bagi daripada hati. Tengok orang senang, dia kalau orang susah tak deki. Betul tak? Orang senang. Batu Nabi pesan lama dah. Jaga-jaga, inna likulli zi ni'matin mahsuda. Sesungguhnya bagi orang yang akan dapat nikmat itu mesti didengki oleh orang. Kita kena jaga. Mana kita kena bersedia lah. Bila kita senang, orang akan deki kita. Nah, masih susah kawan tu, Allah ganda motosikal tak. Nang anak duduk atas motor, lapang dengan mak ayah. Nak turun pasal minggu je. Nah, tak ada kereta motosikal, lapar renyok on dekat. Dalam raga dua orang, lepas tu pak pula duduk depan, mak belakang, celah dua pula anak. Kepek anak duduk celah macam apa balik. Hantar pelik ada pula seorang lagi. Faham? Susahnya, tak ada orang cara. Tak ada orang cara. Berak nasib dia baik. Boleh saka mana tak tahulah orang beri. Tak umpamanya. Dua yang butuh ke apa ke. Wak rumah batu beli kereta habis, susah habis orang. Ambil piti duana, begitu begini, bahasa tak kenal budi, bahasa sambang lah, begitu macam-macam. Ni penyakit manusia ni, penyakit. Penyakit. Rasa susah ha. Pahala dia boleh kita boleh rezeki murah dah, pahala pula boleh. Dia jengkleng. Dosa kita banyak, dia tolong tanggung. Beres. Buat lagi nasi kunyit sebuku. Nak? Nampak? Jenis gitu kan. Memang tak senang duduk. Yang paling berdeki jerang-jerang. Jerang. Jahat ada kaum ini jerang. Tunggu jangan main jerang. Nak? Kaum ini baik kan? Sungguh. Jahat pada kaum ini. Jerang jangan main jerang. Nak? Dia bala. Bila tengok kalau kita beli bank, dia kata hutang, kan beli cash. Dia jawab, dia kata ke lelaki dia. So lelaki dia kata beli bank pula, benek baru. Tak, orang sebelah rumah kita. Bini jawab hutang, bukan beli cash. Jawab pang tu hati kotor. Kalau hati bersih, dia kata alhamdulillah. Lega kat dia nak jalan gitu ni sisi barang. Tu orang juruh. Hak tu orang. Hak tadi menatang. Tak sungguh. Ingat senang nak jadi orang. Nak senang nak jadi orang. Jawapan tu jawapan hati sakit. Nah, maknanya tidak tupang suka dengan maknanya jadi nikmat orang lain. Ni jenis dayok pangang. Nah, tapi nak kan ni molek keliling rumah. Hak ku pintu dapur, hak kita ni, hak balik depan tangga. Nak bintang 3 belaka. Kalau kita tak beli benda, dia kata lekuk. Nah, kita jalan kaki naik bas, itu hanya tak beli. Dia kata lekuk. Nak duduk dia. Nah, kalau kita jual, dia kata tamak. Jadi tak kena sama. Nah, tak kena sama. Dah kita nak ikut dia, jangan ikut lelah, bodoh kita. Apa nak ikut dia pula? Kita kita halal sisi syarak sudah. Nah, tak kena sama kita. Tak kena sama. Nak benda tu molek. Benda molek syaitan marah dulu. Nak. Deki berdeki. Bila deki jadi palah, jadi sakit hati.
Waya bani, dia kata, atau waya bunayyah, boleh juga. Wahai anak-anakku, jagalah bagi perempuan yang derhaka ia akan suaminya. Janganlah dengan suami. Telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi